Apa beruang? Apa tengok kartun Shiro? Kartun Shiro apa? Tekera. Ha? Macam mana? Eh, tekera ke ikan? Sakit Jan. Masa aku kena tu, aku tak boleh bergerak. Dia rasa dia macam kena sula tau. Kau pernah kena sula? Tak pernah. Rasa dia macam tu. Maksudnya ada rasa pedih-pedih gitu lah? Pedih gitu. Kau Jack, mu tu sakit. Mana boleh makan benda-benda manis gini? Aku dah cek dah kat doktor. Doktor cakap kalau aku nak makan, kena makan benda yang berlubang. Ha? Donat. Aku kalau aku nak makan sotong pun, aku lubangkan dia dulu. Memang. Bawakan lagi benda-benda apa yang berlubang. Boleh. Susah juga nak makan. Tapi 2-3 hari ni nampak Pak Din ni sibuk betul Aku pun tak tahu. Asyik sibuk dengan Pak Godi je. Siap bawa fail semua. Kau jangan. Woi, Pak Odi. Kenapa tu Pak Odi? Tu kenapa? Kenapa tu? Kau tahu aku punya malu dekat dalam tempat tu tadi sampai keluar ni dia datang macam ni. Ni. Security tu tengok je aku. Mana tak ni? Tunggu lama berkatok kan tau. Tak, dia kata aku bawa beruang. Bapak beruang. Allah apa dia buta ni semua gini. Kau pergi tengok ke cermin tu Ni memang semua rupa beruang. Apa tengok kartun Shiro? Kartun Shiro apa? Tekera. Ha? Macam mana? Tekera. Eh, tekera ke ika-ika? Duk. Bayang man. Aku nak tanya kau, ni borang ni betul ke ni? Borang KWSP ni. Kau tadi dekat tempat tu tadi 2 kali malu. Sekali dia masuk dengan muka macam ni, lepas tu sekali lagi salah nombor. Apa pula salah ni? Aku penat-penat ambil berkatok punya lama. Aku pakai ni sebab aku nak menyamar tak orang kenal aku dengan pakai Kau bayangkan, 2 number dah elok dah. Nombor 76, dia tak nak. Sebab dia nak 1767. Tahu. Dah. Pak Din ambil borang apa? Nak kahwin ke? Apa? Jangan gaduh lah, gaduh-gaduh berdua je. KWSP ni lah, aku nak buat untuk penama. Apa tukar bernama?